Untuk plastik topping ni mungkin ada yang bertanya lah, apakah cutting ataupun pemotongan yang paling terbaik untuk kita pasang pada topping ni. Untuk pemotongan plastik topping yang paling terbaik adalah kita potong ngam-ngam dengan saiz topping ni. Maksudnya yang lebih ni tak boleh lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buka dulu plastik topping ni. Okey, seeloknya lah kalau kita nak buat kerja ni kita pakai asap lah, supaya kulit yang garang tu dia tak direct serang kita. Tengok tu, propolis yang lekat tu, itulah yang menyebabkan kita perlu tukar plastik topping ni, dan kita perlu buat maintenance untuk buang semua propolis. Okey, bila kita dah buka plastik topping ni, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu scrapkan dia lah. Maksudnya kita kena buang propolis-propolis yang lekat di bahagian atas dinding topping tu. Nampak tak? Kat tepi-tepi tu. Sebab propolis ni dia macam dah tak stable lah. Maksudnya kat sini tinggi, sini rendah. Jadi bahaya. Boleh menyebabkan pemangsa tu dia bersarang pada celah-celah plastik topping kita. So kita kena scrap, bagi rata apa semua, dan kita kena letak silikon nanti.